Hello. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat datang ke channel Naim Joker. Yap, okey, video kali ini cara-cara proses kulit lembu kering. Macam yang keluri video yang lepas, keluri dekat bacok latar tu, proses kulit lembu yang dah semelih, yang ni yang dah setahun lebih dah saya simpan, setahun lah, kurang lebih setahun. Masa raya haji itu saya simpan, bubur garai, jemur. Yang ni cara nak proses, kita nak buat makan-makan lah, besar ni, 1 ekor lembu, lebih sikit je lagi. Macam ni lah cara dia, bakar. Lepas pada jemur ni saya paku siap-siap ni. Bila kita bakar dia akan jadi kendur, dia akan jadi melentik gitu. Tu. Ni bakar je, bakar kikis macam apa? Bakar kaki lembu tu. Bakar kaki lembu. Bakar ya. Ni kira teknologi moden lah. Kalau zaman dulu kala tu dia pakai kayu api ya, kayu api. Jadi bila kita guna kayu api tu dia jadi macam lambat sikit dah. Tarik cabut. Dunia dah moden ni, kita guna je lah peralatan yang moden-moden ni. Bakar tu kalau dah hitam gosok sampai dia akan jadi putih, kilat ni. Ni proses pertama lah. Proses pertama pemprosesan belulan lembu. Kalau panggil ni kulit lembu, gitu. Setengah orang panggil belulan lembu, setengah panggil kulit lembu. Ni saya dah belajar dekat sahabat-sahabat saya ni dekat Jawa. Cara proses dia, cara buat dia. Tapi yang sahabat-sahabat saya yang Jawa tu, dia pakai kayu. Masih lagi guna itu. Okey, alhamdulillah, lebih kurang 45 minit, lebih kurang macam tu lah. Bakar kikis yang last kali sampai dia naik gelembung-gelembung gitu. Lepas tu kita gosok dengan air basuh sampai dia kilat. Ni nak next ni. Okay, basuh. Proses seterusnya gosok sampai dia jadi putih gitu. Lepas tu sama ada kita nak rebus terus, potong kecil-kecil rebus, ataupun kita rendam air dulu. Ni. Saya buat gini pasal bila kita bakar nanti perut ni dia akan jadi melengkung. Sebab tu saya bubuh paku, bubuh skru, lekat masa bakar ni. Ni boleh satu kawah ni, dekat-dekat satu kawah ni banyak ni. Separuh lembu ni. Kena gosok dengan berudawar. Okey, lepas pada kita basuh tadi, kita potong kecil-kecil dengan dalam air. Saat semalam ke, atau nak rebus langsung rebus pun boleh, tak ada masalah. Ikut yang mana ni. Kalau nak cepat rebus terus boleh. Kalau masa free rendam sehari pun boleh. Ni kita rendam dulu, nanti kita rebus. Okey, selepas kita rendam tu, kita rebus sampai dia betul-betul lembut. Bila dah betul-betul dia dah jadi lembut macam ni, bolehlah nak masak ikut sesuai cita rasa. Saya tak tunjuklah cara untuk nak masak tu pula, tapi ni saya buat masak belada. Boleh buat gulai lemak, boleh buat macam-macam lah. Ni bila dah siap apa masak sesuai untuk makan, ni saya buat majlis ni, Maulidur Rasul.